Dalam surah Taha ada disebutkan doa Nabi Musa alaihissalam. Ini juga adalah doa yang diajarkan kepada kita sewaktu di bangku sekolah lagi. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa asyrikhu fi amri. Nabi Musa mengatakan, wahai Tuhanku, lapangkanlah hatiku dan permudahkanlah urusanku dan lepaskanlah simpulan dari lidahku supaya mereka faham perkataan aku, dan jadikanlah bagiku seorang penyokong daripada kalangan ahli keluargaku, iaitu Harun saudaraku atau abangku. Kuatkanlah pendirianku dengan sokongannya dan libatkanlah dia, yakni Nabi Harun, dalam urusanku, urusan nak pergi menghadap Firaun, si raja yang zalim. Maka secara tidak langsungnya di sini ada doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Musa alaihissalam, iaitu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani. Ada 3 perkara yang kita pohonkan atau yang dipohonkan oleh Nabi Musa alaihissalam, yang kita juga diajarkan supaya turut memohonnya daripada Allah Subhanahu wa taala dalam doa kita. Rabbi shrah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah hatiku. Apa artinya? Yakni dilapangkan hati supaya kita dapat berfikir dengan jelas. Demikian juga dilapangkan hati, yakni agar dihilangkan perasaan-perasaan yang tak sepatutnya, perasaan gemuruh, perasaan takut, perasaan tak yakin, was-was dan sebagainya. Kan kadang-kadang bila kita ada urusan, apatah lagi kalau melibatkan orang lain, nak jumpa orang lain, apatah lagi kalau ia adalah kumpulan yang lebih ramai, nak jumpa kumpulan orang misalnya, nak hadir mesyuarat misalnya, nak bagi ucapan di hadapan khalayak, kadang-kadang bagi ucapan depan 5 orang pun kita boleh jadi tak keruan. Apatah lagi kalau bagi ceramah, bukan semua orang mampu, apatah lagi itu kali pertama. Semua orang ada kali pertama dia, betul? Maka di situ kita pohonkan supaya Allah melapangkan hati kita agar jelas fikiran kita untuk nak tahu apa yang nak diucapkan. Sering sahaja kita dapati bahawa kalau ada orang bercakap, dia tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia bercakap benda-benda yang tak sepatutnya, atau cakap keluar tajuk misalnya, atau cakap benda yang mengarut, merepek dan sebagainya, maka kita pohonkan supaya Allah elakkan kita, selamatkan kita daripada hal seperti itu. Demikian bila nak bercakap depan orang, akan ada hati jadi gemuruh, daripada tak gagap jadi gagap. Kalau bercakap dengan one to one, lancar je, 1 jam kita boleh pergi ceramah, tapi kat kawan seorang je lah. Tapi berdepan dengan 5 orang misalnya, disuruh berdiri, bergetar lutut. Ini berlaku tuan-tuan, suruh jadi imam pun bergetar lutut. Siapa yang tak pernah rasa, cuba-cubalah, tengok macam mana. Di samping perasaan takut dan gemetar. Maka itu yang pertama, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku. Tiada tempat untuk kita minta supaya dipermudahkan urusan kita yang lebih ampuh dan lebih tepat kecuali apabila kita memintanya daripada Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah permudahkan urusan kita. Sekiranya Allah mempermudahkan suatu urusan itu, tiada apa yang akan dapat menyusahkannya. Sekiranya Allah menjayakan suatu usaha itu, maka tiada sesiapa atau mana-mana pihak yang akan dapat menggagalkannya. Sekiranya segala apa perancangan telah diambil, tiada yang akan menjayakan usaha itu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kita dah ambil segala perancangan dan persiapan dengan segala kelengkapan dan orang-orang, tetapi kalau tidak diizinkan oleh Allah, dia tidak akan berjaya. Maka wajarlah di situ kita minta supaya Allah permudahkan urusan kita, daripada sekecil-kecil urusan sehinggalah kepada sebesar-besar urusan. Jangan sekali-kali kita mendabik dada, merasa yakin dan merasa pasti bahawa benda tu akan berjaya, mesti dapat punya, mesti berjaya punya. Kita kata ini tidak wajar. Hendaklah kita sentiasa bergantung kepada Allah, meminta daripada Allah segala apa pertolongan dan bantuan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani, dan lepaskanlah simpulan daripada lidahku. Simpulan daripada lidahku di sini kita kata ada 2 maksud. Seperti yang disebut oleh Imam Ibn Kathir, Nabi Musa alaihissalam dia ada masalah kefasihan kerana ada kecacatan pada lidahnya semenjak dia kecil, menyebabkan bicara dia, percakapan dia kurang jelas, kurang fasih. Maka dia meminta perkara tersebut supaya dilepaskan simpulan dari lidah. Lepaskan simpulan daripada lidah maknanya supaya lidah jangan terbeliat. Yani lidah tersimpul. Boleh jadi kita terbeliat lidah kita tersimpul, menyebabkan apa yang kita cakap tu jadi tak jelas. Benda ni berlaku kadang-kadang bila bercakap terlalu laju dan seumpamanya, boleh terbeliat. Jadi ada 2 maksud di situ, iaitu dilancarkan lidah, sama ada dari sudut kerana lidah kita memang bermasalah, atau dilancarkan lidah kita sekalipun dia memang lancar, tetapi barangkali dalam situasi tertentu, seperti kalau bercakap dengan orang yang kita tak kenal, dalam majlis yang kita tak biasa, apatah lagi di hadapan hadirin yang ramai, lidah boleh jadi tersimpul. Ada situasi, ada kadang-kadang, sehingga ada saya dimaklumkan seorang pensyarah universiti. Pensyarah ni kadang-kadang ada kala di dalam kelas mungkin pelajarnya dalam 20 orang kurang lebih, tapi ada kala dia perlu menyampaikan kuliah di dalam auditorium, jumlah pelajarnya lagi ramai, mungkin sampai beratus. Ini cerita betul. Pensyarah ni dalam kelas okey lagi, tapi bila dalam auditorium, bila dia naik atas pentas itu, lidah jadi keluh, dia tergamar, terpaku, sehingga dia tak dapat nak berkata-kata. Dan apabila dia berkata-kata, dia hanya sekadar memandang bawah saja, dia
dia tunduk. Hampir seperti dia tak sanggup nak angkat kepala dia menghadap pelajar-pelajar dalam auditorium tersebut. Nak kata bahawa benda ni berlaku, benda ni hakikat. Maka kita diajarkan untuk membaca doa ini. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani. Jadi tuan-tuan boleh ingatlah bahawa asal doa ini dibaca oleh Nabi Musa alaihissalam apabila diarahkan untuk pergi menghadap Firaun, si raja yang zalim. Doa yang ringkas tetapi mengandungi maksud-maksud yang cukup mendalam dan berguna. Kalau ada rasa gemuruh, ada lidah terbelit, terpaku, terkelu dan sebagainya, bacalah doa ini. Dia adalah sebahagian daripada ayat Quran tetapi boleh diamalkan sebagai doa.